Ada satu cerita 3 orang pemuda. Ni cerita orang tasawuf lah ni. Ada 3 orang pemuda, dia masuk dalam hutan. Sampai dalam hutan, dia berkemah, dia tidur. Tiba-tiba malam tu, kuda mereka lari. Kuda ni ada 3 ekor, 3 ekor lari. Dan yang lebih menyusahkan lagi, pada kuda ni ada bekalan makanan, ration dia, untuk bekalan dia 2-3 hari lepas pada tu. Bayangkan, kuda tunggangan pengangkutan lari, makanan pun tak ada. Jadi 3 pemuda ni buat unggun api, buat asap SOS, minta bantuan dengan siapa-siapa yang nak nampak. Dia pandai buat asap tu kan. Kebetulan ringkas cerita, dalam negeri tu raja ni dia duduk atas bukit. Istana dia tinggi, dia panggil bukit istana lah, kita panggil. Tinggi, duduk atas bukit. Sedang tuanku ni berehat-rehat bersantai di balkoni dia tu, dia nampak dalam hutan tu asap. Dia kata lain macam asap ni. Dia pun panggil ulu balang tu, asap apa? Ulu balang ni dia tentera kau, dia kenal. Ampun tuanku, ini tanda orang minta tolong tuanku. Kerahkan siapa-siapa pergi Riki. Apa cerita? Pergilah seorang ulu balang naik kuda masuk dalam hutan. Masuk, jumpalah 3 pemuda yang stranded di situ, betul-betul sadai di situ. Tanya apa masalah gini. Okey, nanti saya report ke tuanku dululah. Balik ke istana. Ampun tuanku, ada 3 rakyat tuanku orang muda. Ceritanya gini, kuda hilang gini. Oh, hantarkan 3 kuda, bawa dia orang balik. Selamatkan mereka sekarang. Nyonyon titah tuanku. Bawa kuda istana. Bawalah 3 kuda baru, jumpa dengan pemuda-pemuda 3 orang ini. Pemuda yang pertama, bila dapat saja kuda, dia duk membelek kuda. Allah lawanya kuda istana. Allah wanginya ekor dia, pakai sempu agaknya. Oi, kuda istana bulu pun lawa, tidur lekon gayanya ni. Cantik ya, kutu pun tak ada. Lawa, kuda raja lain. Dia sibuk dengan kuda. Pemuda yang kedua, dia ucap terima kasih kepada ulu balang. Terima kasihlah tuan sudi ambil saya. Lawa pula kuda ni. Pemuda yang ketiga, dia dapat saja kuda, menangis. Menangis. 2 orang kawan dia tegur. Kenapa menangis? Patut gembiralah, kita boleh balik. Aku menangis kerana mengenangkan baiknya raja kita. Apa pula? Sudi hantar kuda ambil kita. Baik sangat raja kita ni. Tuan-tuan, kita bila dapat nikmat, kita jadi pemuda yang mana? Ramai orang jadi pemuda pertama, selok dengan nikmat. Allah lawanya kereta aku. Kilat Allah lawanya. Hari-hari puji kereta baru beli. Malam tidur intai lagi luar tingkap. Allah lawa kereta aku. Hari-hari suka cuci semua kereta. Cuci tempat mahal pula tu, dalam kompleks mahal. RM30-40 cuci mahal. Apa sebab? Sayang. Kita lupa bahawa nikmat yang hantar dia kita pada kita itu, Allah beri nikmat untuk dekatkan kita pada dia. Segala nikmat, kesihatan, duit,